kemahiran mereka selepas kahwin. Mereka memang sweet, mereka memang kelakar. Built in tau, dalam memang ada. Tapi bila kahwin, you all yang menidakkan benda ni semua. Suami buat lawak je. Abang ni tak boleh serius ke? Lu suami romantik, abang macam rindu kat isi abang. Awak ni nak mati ke apa? Cakap. Awak nak apa je cakap. Nak apa sebenarnya cakap. Tolonglah appreciate. Pada yang belum kahwin. Ingat tu. Kalau dapat lelaki yang ori besok. Pastikan appreciate. Sebab saya bimbang. Jangan takut nanti bila kita tak hargai. Dibimbangi, sweet, caring, funny suami kita. Dihargai orang ketiga. Kalau lelaki cubalah relax. Faham? Betul perempuan. Kau tak tahu sekarang kat pejabat. Ramai sangat orang yang tengah bercakap. I kan dah lama sangat nak cari suami macam you tau. Tapi yelah, you sweet, funny. Tapi I tahu dah kahwin. I sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan orang lain. Tiba-tiba suami kau jadi macam Jaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I.